dia tengah ada problem, dia macam depression, macam anxiety kan. So masa kita bagi, kita kata kat dia, so tengok dia macam dia nak nangis, kita pun dah risau kan. Kita kebetulan ada produk tu, bagi dia test, so dia test. Alhamdulillah dia rasa lega lepas tu, dan daripada yang dia rasa nak menangis tu tak ada dah. Saya Lily dari Nilai. Buat masa ni buat bisnes kecil-kecilan, buat mengajar jahitan kat Nilai dengan partnership dengan kawan. Ya, dah lebih 5 tahun. So masuk sakit kepala. So bila sakit kepala tu pergi klinik, jumpa doktor. And then doktor bagilah ubat, tapi dia tak kurang tau. So kita kata okey lah, try lah, kita orang pun try lah, test lah, belikan, manalah tahu insyaAllah kalau ada serasi kan kita kan. Sapu kat kepala, lepas tu sapu kat belakang telinga, kat tengkuk, selawat, sapu kat nadi-nadi. Lepas tu alhamdulillah lah sakit kepala tu hilang. Yang paling selalu guna ialah roll on my bidara. And then satu lagi yang selalu saya guna ialah inhaler. Inhaler tu memang selalu guna. Inhaler cengkih tu memang inhaler cengkih. So yang benda ni dua ni memang sentiasa dalam handbag. Memang bawa ke mana-mana. Okay, salah satu sakit yang selalu kena dulu sakit kepala. Sakit kepala tu memang selalu kena. Lepas tu dia macam kadang-kadang tengkuk ni rasa keras. And then selalu kena sesama dengan batuk. Sebab saya selalu ada masalah sakit lutut. Lutut pun lutut kanan dia cepat lenguh. Itu pun saya guna untuk mandiri, insyaAllah saya guna kat situ juga. Jadi sebelum tu, sebabkan satu yang macam saya cakap tadi lah, selalu sakit kepala tu, bila kepala tu berat, dia macam kita nak mengajar atau nak buat kerja pun kita jadi stres. Sebab dia kadang-kadang bila sakit tu dia macam tarik kat mata. Jadi mata kita perit. Lepas tu yang selalu pasal kepala dan lutut, memang kadang-kadang nak solat, bila bangun kadang lutut bunyi tau. Sebab saya dah tak tahu masalah apa yang ada kat dia kan. Tapi memang lutut cepat sangat lenguh. Even kalau drive, dia cepat lenguh kat sini. Okay. Kalau dari segi roll on bidara tu, sakit kepala tu alhamdulillah insyaAllah kurang. Jadi nak buat kerja tu mudah. Dan sakit lutut yang selalu macam dia ngilu, jadi lepas kita sapu tu insyaAllah kita ngilu tu kurang, dan nak bangun solat tu pun tak ada sakit sangat. Katakan dalam tak sampai 1 hour tu insyaAllah kalau roll on memang rasa. Kalau kat lutut tu, dia macam rasa lega. Dia rasa lega sikit. Kalau macam inhaler tu memang kalau selalu macam rasa apa, bila kita batuk ke apa kan, kadang kita nafas kita rasa dada kita sempit kan. Jadi bila kita lepas kita sedut tu, insyaAllah kita akan rasa ada udara, ruang udara dalam kita bernafas. InsyaAllah boleh rasa tu. InsyaAllah setakat ni yang saya suka sebab dia dibuat daripada bahan jadi, dan dia tak ada campuran bahan kimia. Saya ni agak sensitif pada campuran bahan kimia. So apa-apa je produk ada campuran bahan kimia, saya akan alert. So insyaAllah my bidara ni dia tak ada. So sebab kita pakai tu, insyaAllah kita rasa dia punya freshness tu tau. Pernah, insyaAllah ramai, satu family pun memang pakai. Satu family? Satu family dengan kawan-kawan orang pakai. Kalau macam pernah even seorang kawan, dia jumpa kita orang masa tu, problem dia macam depression, macam anxiety kan. So masa kita bagi, kita kata kat dia, so tengok dia macam dia nak nangis, kita pun dah risau kan. Kita kebetulan ada produk tu, bagi dia test, so dia test. Alhamdulillah dia rasa lega lepas tu, dan daripada yang dia rasa nak menangis tu tak ada dah. Lepas tu dia dah macam okey sikit. Okay, saya bagi insyaAllah 9. Sebab dekat luar sana sebenarnya mungkin ramai orang yang ada masalah sebenarnya kan. Ada yang sedar, ada yang tak sedar. So salah satu, kita kalau macam contohnya macam depression ke, atau macam kita akan rasa negatif ke life kita rasa macam sakit ke, dia bukan saja spiritual pun ataupun yang dekat luar tu, dalaman tau. Kadang dua-dua ni kita boleh guna. Even kalau sakit klinikal pun insyaAllah ini salah satu ikhtiar juga. Kalau sakit dalaman yang orang tak nampak, kita je tahu pun, ini salah satu ikhtiar juga. Kan sakit dalaman kan ada banyak dalam model ni kan. So insyaAllah jangan rasa putus asa, dan jangan rasa macam tak ada hope. Mohon pada Allah, semoga Allah bantu kita. Okay, kalau ikut saya, pada saya ialah
InsyaAllah My Bidara ni ialah ikhtiar terbaik insyaAllah. Ayun.